Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak jelaskan dengan lebih terperinci mengenai isu tuntutan pengeluaran khas KWSP bersasar yang sedang hangat diperkatakan, terutamanya berkaitan jumlah sebenar pencarum yang terlibat di bawah perjuangan NGO PGIRM. Ramai yang tertanya-tanya, berapa ramai sebenarnya pencarum yang diperjuangkan dan bagaimana data itu digunakan dalam perbincangan bersama kerajaan. Baik, berdasarkan maklumat yang dikongsikan oleh PGIRM, jumlah keseluruhan pencarum yang dikatakan terkesan akibat masalah kewangan, hutang serta kesukaran hidup dianggarkan sekitar 3 juta orang. Namun, daripada jumlah besar itu hanya sekitar 320,000 pencarum sahaja yang pernah mengisi borang kaji selidik yang dijalankan oleh NGO berkenaan sebelum ini. Maklumat inilah 320,000 pencarum yang sedang digunakan sebagai data rasmi untuk dibawa ke meja rundingan bersama pihak kerajaan, Kementerian Kewangan dan juga KWSP. Walaupun jumlah sebenar mereka yang terkesan di seluruh negara jauh lebih besar, keputusan muktamad mengenai pengeluaran khas ini masih tertakluk kepada budi bicara Perdana Menteri. Justru, penting untuk difahami bahawa sebarang pertimbangan kerajaan perlu berpaksikan kepada data dan bukti sahih, bukan sekadar anggaran. Bagi mereka yang telah mengisi borang kaji selidik sebelum ini, maklumat anda kini berada dalam senarai rasmi yang akan dikemukakan untuk penelitian lanjut. Manakala bagi pencarum lain yang tidak sempat mengisi borang tersebut, jangan terlalu risau, perjuangan tetap diteruskan bagi memastikan keseluruhan 3 juta pencarum yang terkesan dapat diberi perhatian sewajarnya. Namun begitu, peluang untuk diluluskan bergantung kepada keputusan akhir kerajaan sama ada ingin mempertimbangkan semua pencarum atau hanya mereka yang mempunyai data lengkap dalam simpanan PGIRM. Perlu diingat, kerajaan hanya boleh menilai berdasarkan maklumat yang lengkap dan disahkan. Itulah sebabnya borang kaji selidik yang pernah diedarkan suatu ketika dahulu sangat penting kerana data tersebut menjadi asas utama dalam setiap perbincangan rasmi. PGIRM juga menjelaskan bahawa semua maklumat yang dihantar secara lengkap sama ada dalam bentuk salinan digital atau fizikal telah pun disemak dan disusun mengikut keutamaan. Inilah senarai yang akan dijadikan rujukan utama untuk menuntut pembelaan bagi pihak pencarum. Akhir sekali, kepada semua pencarum KWSP yang menantikan keputusan ini, teruskan berdoa agar rundingan berjalan lancar dan keputusan yang dibuat nanti benar-benar memberi kelegaan kepada semua yang terkesan. Apa yang penting sekarang ialah kelulusan dasar itu sendiri. Tanpa kelulusan, tiada pengeluaran yang dapat dilaksanakan sama ada melibatkan 3 juta, 1 juta ataupun 300,000 pencarum sekalipun. Kita berharap kerajaan dapat meneliti isu ini dengan penuh timbang rasa agar mereka yang benar-benar terkesan dapat menikmati manfaat yang sepatutnya. Sekian laporan untuk kali ini. Teruskan bersama Bantuan MY untuk perkembangan terkini berkenaan pengeluaran khas KWSP bersasar